ilmu pukulan Pancabayu, yang mana Ustaz akan buat camp pada 13 dan 14 bulan 6 2026 ni tuan-tuan, di mana di Huda 7 Batang Kali. Ini merupakan kita dah berapa tahun kita tak buat ni, kita buat kali pertama, kali kedua. Dulu kita buat semasa kita ada COVID, semasa COVID. Sekarang ni dah tak ada COVID, tapi kita akan buat juga untuk apa? Untuk mempertahankan diri kita. Sekarang ni tuan-tuan, kita berlaku ni ketegangan. Ketegangan di dunia luar, dia di dunia luar mana akan memberi kesan pada diri kita juga tuan semua. InsyaAllah tuan-tuan, Ustaz nak tuan-tuan semua kalau boleh belajar tuan-tuan ilmu pukulan Pancabayu ni. Ilmu pukulan Pancabayu ni Ustaz Ustaz ajar itu di tahap guru, yang mana anda boleh ajar selepas anda mengamalkan 40 hari. Amalan tak payah, mudah menggunakan kalimah Allah saja. Allah tu saja tuan-tuan, tapi memberi impak yang kuat kepada anda bila anda berdepan dengan musuh. Anda boleh ajar anak-anak, anda boleh ajar isteri anda, suami, mak bapak kita, ataupun kawan-kawan kita, ataupun orang kampung anda boleh ajar. Siapa saja anda rasa nak ajar, anda boleh ajar. InsyaAllah. Apa yang istimewa dalam ilmu pukulan Pancabayu ni tuan-tuan? Okey, ilmu pukulan Pancabayu dia ada beberapa rahsia. Pertama tuan-tuan semua, rahsia nafas. Yang ni jarang Ustaz kongsikan kepada anda, tapi rahsia nafas pada 13 dan 14 ni Ustaz akan cerita kepada anda. Apa itu? Nah, nafas yang tuan-tuan kena gunakan sewaktu kita berdepan dengan musuh ataupun kita dalam latihan, dan juga pergerakan kita dah, hentakan kita macam mana, adakah kuat ataupun lembut, dan juga tuan-tuan semua dan panggil degupan hati kita, detikan hati kita tu macam mana. Dia ketiga-tiga tuan-tuan semua ni dia harus lakukan serentak. Bagaimananya nanti Ustaz akan ajar pada 13 dan 14 hari bulan ni. InsyaAllah tuan-tuan semua, kalau anda inginkan amalan ni, InsyaAllah Ustaz akan kongsikan pada anda. Ustaz sendiri akan ajar anda, bahkan Ustaz akan tunjuk ajarkan pada anda. Bahkan satu lagi tuan semua, itu bonus untuk anda. Selama ni Ustaz ajar Ibu Kalimah ke, Ustaz ajar Sangga Azam ke, Ustaz ajar, dan Pancabayu dulu pun Ustaz ajar. Ustaz tak pernah buat pengisian pada badan murid. Tapi kali ni tuan-tuan semua, Ustaz akan buat pengisian pada badan murid sendiri. Dan anda amal sikit, tetapi anda akan dapat full. Nah, maksudnya penuh energi Pancabayu. Bahkan kita boleh test pada hari tersebut. Kalau anda inginkan tuan semua dapatkan satu amalan yang memang lembut tetapi tajam, lembut tetapi kuat dan semua, lembut tetapi hebat, maka ilmu pukulan Pancabayu adalah satu benda tanda, satu kaedah untuk anda mengamalkan. Dan pernah tuan-tuan semua, satu orang guru daripada Indonesia datang ke Malaysia mencari ilmu pukulan Pancabayu, tapi malangnya dia tak sempat jumpa Ustaz. Dia dah pulang ke negara, dan bahkan selepas tu dalam beberapa bulan Ustaz dapat tahu dia telah meninggal dunia. Ustaz ajak nak pergi jumpa dia, tetapi dia tak sempat. Dan nak beritahu semua, bukan setakat di Malaysia saja ilmu pukulan Pancabayu ni anda terkenal, bahkan di Indonesia pun terkenal. Ilmu pukulan Pancabayu ni datang daripada Sumatera atau semua, yang telah dipelajari oleh bapa mentua Ustaz dan diturunkan kepada Ustaz. Ustaz merupakan orang pertama bila bapa mentua Ustaz diturunkan kepada Ustaz, dan juga dia bersama di samping Ustaz juga isteri Ustaz ada dapat juga, dan juga cucu-cucu Ustaz, anak-anak semua akan dapat juga daripada hasil pada ilmu pukulan Pancabayu. InsyaAllah kalau anda nak, jom join pada 13/4, hanya 2 hari 1 malam tuan-tuan semua, dan kita akan dapat sijil pengiktirafan sebagai seorang guru daripada Ustaz sendiri. InsyaAllah kita jumpa pada 13/4 2026 dalam ilmu pukulan Pancabayu camp di Batang Kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.